Adakah apabila mak atau ayah melakukan kesalahan, anak berhak untuk mengherdik, tetap berdosa? Tak boleh. Sekalipun mak dan ayah tu buat salah, anak tak boleh jerekah mak dengan ayah dia. Cuma Allah pesan, sekiranya ada arahan daripada mak dengan ayah yang bertentangan dengan syarak, maka yang tu tak perlu kita taat kepada arahan tersebut. Dah pukul 1:30 satu suku dah, mak kata tak payah solat Jumaat, maka ketika itu tetap wajib bercakap dengan baik kepada mak kita. Walaupun yang dia suruh itu adalah dosa besar, tetap wajib bercakap dengan suara yang baik, rendahkan suara, guna bahasa yang baik, dan buat teguran kepada ibu kita. Itulah mak dengan ayah kita. Ada orang Allah uji dapat mak dengan ayah tak elok. Ada orang tuan dapat ayah kaki tunggang arak, dia dapat ibu yang tak solat, yang berzina dengan lelaki lain.